lah apa gitar duk sembang kosong seronok duk layan Steam date kan. Tak boleh kena. Boleh nak layan macam tu boleh. Tapi make sure esok tu kau free kan. Disiplin lah diri kan, disiplin. Ni sepanjang masa nak enjoy, habis ringkuk. Ringkuk belajar tuan. Tahu tak? Okay, baik. Jadi tuan kena make sure duration tu kena dapat 48. Lah ni tak dapat lagi, baru 12. Kan, baru 12. Bagaimana kita nak dapat dan tentukan 48 tu? 48 tu adalah kita punya penentu dah. 48 tu kita punya penentu kan. Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Kena ikut penentuan tu. Jadi kita kena tentukan dia melalui dependency. Kebergantungan itu. Iaitu dengan cara kita tentukan melalui predecessor dan successor. Predecessor dan successor ni kena perlu diisi. Tak boleh dikosongkan. Macam ibarat yang saya beritahu tu lah kan.